Kena bunyi kipas kuat gila. Sekarang okey. Alung sekarang kat Keluang, kat Johor. Alung balik kampung kejap. Hari ni setting rambut bini. Tadi live tak tahu kenapa tiba-tiba dia tutup lah. Rehat je kejap. Tengah dia dah dapat kereta dah. Cuma duduk je tunggu kawan lain semua datang. Sekarang Daniel kat ni, kat Keluang ni. So pergi wedding kan. Biasa kalau pergi wedding orang-orang Cina, wedding Cina kita kena bawa ampau. Dalam ampau tu kita kena letak duit. Mungkin dalam ampau tu saya letak benda ni kot, letak One Piece. Daniel, apa favourite gift Daniel? Dia gift dia kan, dia gift dia dalam bentuk hati. Kalau katakan apa nama gift dalam luggage, kita kena unboxkan sana dulu sebab kita nak terbang kan. So luggage kita pun beberapa kg je. So dapat pun banyak. So kita kena slowly. Kalau apa, saya ambil tak ada getah. Saya ambil Diamond braces. So tak ada getah-getah. Hello. Hai semua. Ya, dapat. I got your photo card in SG Daniel. Thank you. Yeah. Simpan photo card yang Daniel bagi, especially when the one I give to you is special. It's special from me to you. Sebab kad ni you only can get it from me. Biasa kalau Daniel pergi mana event, kalau kad tu ada lagi, kalau ada fan yang kenal Daniel, kalau ada fan yang panggil Daniel, foto kad ada tak foto kad? Kalau ada tu memang Daniel akan bagi. Kalau tak ada tu. Sekarang Daniel kat Keluang, kat Johor. So Daniel kat sinilah, Daniel balik. Saya jumpa Daniel, boleh tak minta lagi? Siapa yang dah ada 5 photocard tu kan, dah ada semua 5 set tu kan, dan you guys dah dapat ke semuanya lah. Dah dapat ke semuanya lah. So I think if you have everything already, I think不是唱歌，参加，不是我好朋友 wedding。对啊，我觉得拍对。等下还有，现在是有那个 Generally， 他们 China Baby 的性格OK， 4点钟4点半我等下过去。等下见你拍照哈。等下见你。大明星谢谢。OK 了，还 OK。下载。OK。Okay, so macam ni. Okay, pendidikan Islam ke? I tahu kalau biasa kalau kat sekolah, kalau kita ada pendidikan moral, kawan yang Islam akan pergi ke kelas Islam. Okay, faham. So, kita buat sedikit basic punya ni lah. Okay, kalau seseorang tu kira macam, okay, sekarang ni kan kita kat dalam nampak siapa? Okay, sekarang ni nampak siapa? Okay, tadi dia nampak kerusi kan, pasal nampak Daniel kan. Okay, so okay, kalau satu hari kan, macam mana nak kata nak buat dia nampak dia sebenarnya okay, tapi dia tak okay tapi sebenarnya okay. Tapi bila tak okay tu sebenarnya okay tapi sebenarnya tak okay. Okay, so nampaknya Daniel kat sini kan. Jadi Daniel sahaja di sini.
You guys faham tak? You guys dapat tak? You guys dapat tak? Dapat tak? Nampak tak? Okay. So, kesimpulannya, bila kita live kan, okay, kita live lah. So kira kalau misal kata kita buat satu kira ni macam satu kelas lah okay? Satu kelas sebagai PR, sebagai public relation. Ini bukan saja untuk kat live saja tau, di luar pun boleh guna juga. Yang ni advice, macam ni. So bila Sky live kan, maksudnya siapa tengah buat live? Yang buat live-nya Sky. Tapi tanyanya mananya Daniel. So kalau sekali dua kali dia okey. Dia sebenarnya okey tau. Tapi kalau pergi more than that, nanti Sky pula akan rasa, kan tadi dah cakap Daniel tak ada kat sini, tapi kenapa tanya lagi? You guys faham tak? So kita kena fikir. So kita live, jom kita spend time. Talita! Apa khabar Talita? Okay, dah hafal ke lagu tu? 3 kali post. 1 2 3 Tak nampak. Talita ada message ke tadi? Boleh kalau nak tanya mana Sky semua, boleh. So kan. Dia ni kat mana? Dia ni kat dalam I ada tulis tau. I ada tulis chill. Nampak tak tajuk? Kita nak pergi Korea, so tengah sedia. Daniel balik Johor ni sekarang ni pun sebab Daniel nak ambil baju sejuk Daniel. Okay, in the same time, bukan saja pergi kawan baik punya wedding, kawan saya kahwin. Semua kawan saya dah kahwin. Saya pun tak tahu bila nak kahwin dah. Tapi kena fokus alpha dulu. Kita fikir pasal kahwin later lah, bukan sekarang lah. Kan? Kita fikir pasal kahwin nanti. Kita fikir pasal alpha dulu. Kita fikir pasal Korea dulu sekarang. Okay, sekarang Daniel try pakai wig. Dia ada video pakai wig. Lawak gila. Dia ni kat mana? Dia kat Johor. First kenal ahli Afa. Siapa yang Along rasa paling sombong? Paling sombong, I rasa semua paling lawak lah semua. Bila I tengok semua all together memang lawak lah. Kita tak ada pun fikir macam tak ada orang sombong lah kat sini. Tak ada orang yang sombong. Semua okey. Semua hormat. Semua respect each other. Panas. Sebab tu I nak panas ni. Tapi rasanya kan kat Korea, I rasa mesti, tak tahu lah, rasanya jadual akan pack. Tapi I rasa excited lah in the same time. Sebab the first time Daniel akan pergi ke Korea bersama dengan adik-adik. I rasa semua, bukan, mungkin tu Rizal dan Ariel mungkin is not the first time kot. But for me, I think it's my first time. I think Izzat pun maybe first time to Korea kot. Izzat tak sombong ke?
Tak, semua tak sombong dalam Go Afa ni. Okay guys, I kena pergi dulu. Bye bye. Kawan dah sampai dah.